ASEAN bersedia membantu Myanmar dan Thailand dalam usaha tindak balas bencana susulan gempa bumi pada Jumaat selaras dengan keutamaan yang ditetapkan oleh kedua-dua negara. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata bantuan itu akan disalurkan mengikut keutamaan yang ditetapkan bagi memastikan bantuan yang diberikan berkesan dan tersasar. Menurut Kementerian Luar dalam satu kenyataan pada Sabtu, sejajar dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 28 Mac, Datuk Seri Mohamad menegaskan semula solidariti Malaysia bersama negara jiran ASEAN dan menekankan ASEAN bersedia menyokong Myanmar dan Thailand dalam usaha tindak balas bencana mereka. Negara-negara anggota ASEAN akan berkoordinasi secara rapat melalui Pusat Penyelarasan ASEAN bagi Bantuan Kemanusiaan dalam Pengurusan Bencana atau AHA Center bagi memastikan bantuan kemanusiaan disampaikan dengan segera, tepat dan berkesan. Menurut Majlis Pentadbiran Negara Myanmar, sekurang-kurangnya 144 orang maut dan 732 cedera dalam gempa bumi yang melanda tengah Myanmar pada Jumaat. Kematian termasuk 96 di Naypyidaw, 18 di Sagaing dan 30 di Kyauksa. Manakala usaha menyelamat masih diteruskan susulan kerosakan besar pada bangunan.